Kamu kena tunggu kat lobby dulu Ya. Saya tengok pula. Lepas tu saya tunggu tak masuk. Sekejap kamu dah masuk dah bab yang ke-6 ke sekolah? Ke belum? Baru sampai bab 3 je. Sampai 3? Oh. Sangkakan kamu dah sampai bab 6 lah. Tak sampai lagi Belum. Okey. Bab 3 matematik pengguna. Bab yang keempat lukisan berskala. Bab yang kelima ni nisbah tertigur. Lepas tu baru sudut tangent. Okay. Jadi kita pergi lukisan berskala dululah Tapi nanti nak sambung tak boleh lah. Sebab nanti mata terigu. Boleh kita masuk lukisan berskala dulu Boleh kita pergi lukisan berskala? Boleh Kamu ada nota? Kamu ada nota untuk refer? Ada cikgu. Ada? Buku rujukan ada? Ada. Skala. Skala ni dia tak susah, dia senang je. Cuma kamu kena faham konsep peta. Ataupun map. Kamu pernah tengok map? Map yang tengok GPS tu? Map ke, Waze ke? Pernah. Kalau pernah, dia akan mudah sikit. Kalau tak pernah, dia akan jadi susah sikit. Ataupun pernah tak kamu tengok manual? Manual tu maksudnya katalah beli barang yang tak pasang lagi kan. Lepas tu dia akan bagi satu manual untuk nak pasang. Pernah tak pasang barang-barang macam tu? Pernah tengok je lah. Pasang meja ke, pasang almari ke, pasang katil ke, 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 almari ke. Okay. So, selalunya kalau jenis pasang itu, dia akan sediakan satu manual tau. Dan kat manual tu, dia akan ada gambar. Akan ada gambar. So, lukisan berskala ni, dia punya purpose dia adalah untuk nak educate student macam mana nak logikkan peta. Macam mana nak logikkan lukisan dengan gambar betul. Okay? Lukisan dengan gambar betul.
Dia ada 3 keadaan lah. Dia ada 3 keadaan. Apa ni? Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, contoh yang ni Apple Yang ni Apple dalam kertas. Boleh nampak share screen saya? Boleh. So ini Apple yang sebenar lah, actual. Ini drawing. Ataupun lukisan dia. Contoh yang pertama ni, kita boleh lukis saiz sebenar di dalam kertas. Okay, maksudnya kalau Apple tu saiz dia, tinggi dia 10 cm, kita boleh lukis dalam kertas saiz yang sama. Okay, kita boleh lukis dalam kertas saiz yang sama. Yang ni kita panggil 1:1. Okay. Satu yang pertama ni ialah lukisan. Dan satu yang kedua ni adalah nilai dia yang sebenar. Ataupun lukisan dan objek lah. Okay. Ini dia punya jenis yang pertama. Okay, jenis yang kedua. Jenis kedua ni. Kamu boleh teka saya lukis apa? Nampak saya lukis apa? Nampak ke tak nampak? Tak. Sekarang ni boleh tak teka-teka saya lukis apa? Boleh tak teka saya lukis apa? Okay. Semut. Okay. Ini contoh yang kedua. Okay. Actual dia kecil. Tapi kalau kita nak lukis saiz sebenar dia dekat dalam gambar, kita tak nampak. Okay. Jadi lukisan dia lagi besar lagi daripada gambar. Daripada actual. Okay. So ini keadaan kedua. Okay. Keadaan ni, satu dia lukisan, yang actual punya adalah bawah daripada satu. So dia boleh jadi, contoh lah 1/100. Contoh. Maksudnya lukisan lagi besar daripada objek. Samalah belah kiri ni lukisan. Belah kanan ni objek. Okay. Satu lagi. Yang terakhir.
Okey. Benda tahu ni? Gajah Okay, dia besar. Okay. Tapi bila kita lukis kat dalam lukisan, boleh tak kita nak lukis saiz sebenar dia dalam lukisan? Mampu ke tak mampu kita nak lukis dia dalam lukisan saiz sebenar? Tak boleh lah sebab dia terlampau besar. Okay. So yang ni keadaan yang kedua. Yang mana bila kita lukis dalam lukisan, dia akan jadi kecil. Yang ketiga. Bila kita lukis dalam lukisan, dia akan jadi kecil. Okay. So nisbah dia akan datang 1 nisbah 20 contoh. Okay. So lukisan dia punya bahagian dia 1 je. Dan nisbah yang sebenar punya ataupun nisbah objek dia besar lagi daripada lukisan. Mungkin 20 kali ganda lagi daripada lukisan. Atau mungkin lebih. Okay, mungkin lebih daripada 20. Okay. Dia boleh jadi lebih daripada 1 lah. Lebih daripada 1. So ini ada 3 keadaan. Okey, untuk lukisan berskala. Lukisan sama besar dengan objek. Lukisan lagi besar daripada objek. Lukisan lagi kecil lagi daripada objek. Okey, faham? Boleh? Faham. Ada soalan? Boleh. Tak ada. Okey. So, formula untuk dia punya skala, ini kita panggil skala. Benda ni kita panggil skala. Formula untuk skala, 1 je. Formula untuk skala, jarak lukisan perkan dengan jarak objek. Jarak lukisan perkan dengan jarak objek. So kita boleh dapat dia punya skala dia. Okey. Dan contohlah katalah lukisan dia 3. Jarak objek 12. Okey. Jarak objek 12. Cuba kamu tekan kalkulator, dapat apa? Satu Dapat per 4. Dapat 1/4. Okay. So 1/4 ni kita boleh tukar dia jadi bentuk nisbah. Cara dia yang atas akan duduk dekat depan, yang bawah akan duduk dekat belakang. So bila kita tukar dia dalam bentuk nisbah, dia akan jadi 1/4. Ini cara untuk kita nak tukar dia jadi bentuk nisbah. Okey. 1/4 jadi 1/4. So 1/4 pun kita boleh tukar juga jadi bentuk pecahan. Okey. 1/4 pun boleh tukar jadi bentuk pecahan. Jadi 1/4 balik lah. Kalau kita perlukan dia dalam bentuk pecahan. Okey. Dan untuk lukisan berskala, dia ada format dia. Format untuk lukisan berskala ialah 1/n. Yang mana
kita mesti kena bagi yang depan tu 1. Yang mana kita mesti kena bagi depan tu 1. So macam ni, adakah dia dah ikut format dah? Adakah dia dah ikut format? Mata kamu nampak dia ikut format ke tak? Ya. Dia ikut format. Ada keadaan nombor depan dia kita tak dapat 1. Contoh Contoh, saya ada dekat sini lukisan 10. Objek 2. Okay, jadi bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat apa? Lima. Kamu akan dapat 5. So kalau saya nak tukar dia jadi bentuk nisbah, dia akan jadi apa? Kalau saya nak tukar dia jadi bentuk nisbah, dia akan jadi apa? Boleh nak tukar dia jadi bentuk nisbah? Ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Apa beza dengan atas? Boleh beza tak? Apa beza dengan atas? Yang atas ada pearl. Bawah tak ada pecahan, atas ada pecahan. Okey. So, kamu kena tukar dia jadi pecahan dulu baru kamu boleh tukar jadi bentuk ini, betul tak? Okay. So, sekarang ni, macam mana kita nak tukar ni jadi pecahan? Boleh tak kita tukar dia jadi pecahan? Macam mana? 5/1. Ya, cantik, bagus. Yang tu yang kita nak. Okay. So, kalau kita boleh tukar dia jadi bentuk pecahan, baru kita boleh tukar dia jadi bentuk nisbah. Okey, sekarang tukar dalam bentuk nisbah, dia akan jadi 5/1. Ya, bagus. Okey. So, yang ni adalah dia punya skala dia. Okey, 5 di dalam lukisan umpama 1 yang sebenar. Tapi disebabkan lukisan berskala ni dia ada format dia. So kita cek, adakah dia dah ikut format 1/n? Okey. Pada kamu 5/1 ni ikut format ini ke tak? Lima nisbah 1 ikut tak format 1/n? Tak. Sebab apa? Sebab apa tak ikut? Sebab 1 kena kat depan. Ya. 1 kena depan. So, untuk kita nak bagi dia ikut format, kamu kena bagi depan ni jadi 1. Okey, caranya macam mana? Cara dia, kita kena fikirkan satu nombor. Bila dibahagikan dengan dia, bagi 5 ni dibahagikan dengan nombor tu, dia akan jadi 1. Apa nombor yang boleh kita letak dekat bawah, nanti bila 5 bahagi dengan dia, dia akan dapat 1. Nombor apa? Tahu ke tak tahu? 5/5. Ya, cantik. Ya, cantik. So, 5 bahagi 5 dia akan jadi 1.
Okay. Dan efek daripada kita letak bahagi 5 dekat kiri ni, sebelah kanan pun kita kena bahagikan dengan 5 juga. Itu efek dia. Disebabkan kita nak bagi depan jadi 1, dengan cara bahagikan dengan 5, belah kanan pun akan dibahagikan dengan 5 juga. Dan last sekali kamu akan dapat 5 bahagi 5 ni jadilah 1. Dan sebelah kanan ni 1/5 ni tinggal sajalah dalam bentuk 1/5. Jadi nisbah dia akan jadi 1 nisbah 1/5. Okey. Boleh? Dapat tak? Dapat. Okay. So yang ni saja dia punya basic asas dia. Yang diperlukan. Okay. Ini saja basic asas yang diperlukan. Yang selebihnya, yang tu bergantung kepada bentuk soalan dan pattern soalan. So kamu kena tengoklah pattern soalan jenis macam mana yang ada. Okey. Ada soalan tak so far berkenaan dengan dia punya teori asas dia? Tak ada. Alright. Jom kita pergi tengok soalan. Allahu Akbar. Ini dia senang je. Tapi bukan semua orang lah rasa senang. Ada orang dia akan rasa susah juga. Sebab dia tak biasa. Okey. Jom kita tengok contoh soalan. Okey. So ini antara contoh soalan ya, nombor 1. Rajah berikut menunjukkan segitiga PQR. Ialah lukisan berskala bagi segitiga JKL. So first thing bila kita nak buat soalan dia, kamu kena detect dulu yang mana lukisan, yang mana objek. Selalunya info tu akan datang daripada ayat. Okey. So berdasarkan ayat ini, segitiga yang pertama ni lukisan ke objek? Lukisan yang pertama segitiga ke objek? Segitiga. Yalah, segitiga tu lukisan ke objek? Lukisan. Okey. Kamu nak tahu lukisan, kamu kena cari ayat ni nampak. PQR ialah lukisan. Okey. PQR ialah lukisan. Jadi bila yang ini lukisan, automatik sebelah sini jadi objek lah. Okey. Automatik sebelah sini akan jadi objek. Boleh? Faham tak ni? Ni. Dapat keyword tu je. Okey. Dapat keyword tu je. Okey, jadi segitiga pertama ni dia bukan lukisan, dia objek. Okey. Boleh? Boleh tak kena pasti tu? Ke Boleh. keliru? Boleh. Boleh Okey. So tadi saya ada bagi tahu satu formula. Ni nampak dia minta tentukan skala. So skala dia macam mana kita nak cari? Lukisan perkan dengan objek.
Dan bila kita nak buat lukisan pengenaan objek ni, kamu kena pilih satu sisi yang sama. Okey. Contoh kalau kita ambil sisi bawah sini untuk lukisan dia. Objek kita kena ambil juga bawah. Ikut dia punya tempat dia. Kita tak boleh ambil sini. Sebab sini pair dia kat sini. Kita tak boleh ambil yang sini untuk nak compare. Sebab ini pair dia dekat sini. Jadi kita kena ambil sisi yang sama. So kalau saya ambil lukisan dekat sebelah bawah ni untuk di-compare, so saya kena ambil bawah ni juga untuk objek dia. Jadi bila saya nak cari dia punya skala, saya akan buat 6.3 perkan dengan 2.1. Okey. Cuba tekan kalkulator, dapat apa? Tiga. Dapat 3. So kalau tukarkan jadi bentuk nisbah, dia akan jadi Tiga ni sebab satu. 3:1. So, tukarkan kepada bentuk format skala, lukisan berskala punya format. So, saya punya nisbah akan jadi apa? 1:1/3. Ya, 1:1/3. Cantik. Ada tak jawapan? Nampak game dia? Boleh? Nampak. Itu je dia punya game dia. Itu je dia punya game dia. Jom kita tengok soalan lain yang hampir. Okey. Soalan 4 ni. Ni hampir lah. Tapi kat sini ni dia minta N saja. N ni ada kat mana? N ni ada dekat sini. Maksudnya dia nak tahu nombor yang dekat belakang nisbah ni. Dia jadi apa? Okay. Tapi proses dia sama macam tadi. Cumanya sekarang ni jawapan dia nak N je. Dia tak nak dalam bentuk skala. Kalau bentuk skala, 1:N. Tapi kalau dia nak N saja, kita bagi je lah N saja. Okay. So proses dia sama je macam tadi. Cumanya sekarang ni dia nak N je. Okay, kamu cuba soalan ni. Saya bagi kamu 3 minit cuba. Boleh Kalau perlu bantuan, bagi tahu saya.
Dah siap ke? Dapat jawapan apa? Pukul 8. Berapa? 3/8. 3/8. 3/8 eh? Ha. So dekat sini Q ialah lukisan. Jadi ini lukisan. So ini objek. So kita akan buat 16 perkan dengan 6. Okay. So 16 perkan dengan 6 ini akan dapat 8/3. Okay. So kalau kita tukar dia jadi bentuk nisbah, dia akan jadi 8/3. So yang ni tak jadi lagi bentuk satu nisbah kan. Jadi kita kena bahagi 8 sini, bahagi 8 sini. So kamu akan dapat 1 nisbah 3/8. So ini 1, ini nisbah, ini N. N dia ialah 3/8. Okay, betul eh? 3/8. Okay, cantik. Bagus. Okay, cuba ini pula. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7 dia susah sikit. Sikit je dia susah. Sebabnya kamu kena, untuk nak dapatkan sisi tu, kamu kena buat kira-kira sikit. Nak dapatkan sisi tu, kamu kena buat kira-kira sikit. Okay, cuba soalan nombor 7. Ini sedikit tricky. Okay, 3 minit daripada sekarang. Sorry. Okay.
Sif, boleh ke? Dah share ke? Jawapannya B, 1/2. B B. Ha? D ni. B. Bola Okay. A. So, nombor 1 kita detect dulu yang mana lukisan, yang mana objek. Kadang-kadang kalau dia bagi huruf yang ada apostrophe ni kita panggil prime tau. Prime. Kalau ada prime ni, selalunya dia adalah lukisan. Kalau dia tak bagi tahu lukisan kalau dia tak bagi tahu dan dia letak apostrophe ni, itu maksudnya itu lukisan. Okay, jadi untuk kes ni, yang ni lukisan lah. Sini. Bawah yang bawah ni lukisan. Ini adalah objek. Okay. So kita nak buat lukisan perkan dengan objek. Tapi disebabkan dia bagi kita dalam bentuk kotak-kotak ni, okay, dan dia ada bagi sedikit bantuan lah untuk kotak-kotak ni. Apa bantuan dia? Satu kotak yang bawah ni, jarak dia 1. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh kira atas ke bawah. Memang ke sini tak boleh. Tapi kita boleh buat sini sampai sini. Menunjukkan tinggi daripada P ke R. Jadi dekat sini kita ada 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Dan untuk lukisan yang sebenar, kita buat yang sama juga. P pergi R. Tapi dekat sini, satu kotak 0.5. Jadi 2 ni 1, 2 lagi 2, 2 lagi 3. So kamu akan ada 6/3 lukisan objek. Bila kita tukarkan dia ataupun memudahkan, dapat 2/1. Tukarkan dalam bentuk nisbah, jadi 2/1. Depan tak jadi 1, kita tukar dia jadi 1. So dapatlah 1/1/2. Cantik sekali Haris. Hasif. Okey? Gitu. Ni kamu dah pandai dah game dia ni. Okey. So kita upgrade sikit game dia. Boleh Ini dah nampak game dia completely macam mana kita nak play around dengan dia punya skala tu. Dan apa game-game yang selalu soalan bagi dekat kita. Okay. So, next punya pattern ialah macam mana kita nak revert balik. Revert tu maksudnya apa? Daripada skala, macam mana kita nak tahu nilai sebenar dia? Okay. Macam mana kita nak tahu nilai sebenar dia? Okay. So, soalan akan start bagi dekat kita skala. Okay. Dekat sini kamu kena faham skala tu. Bila dia bagi tahu kat kita 1/2000. Kamu kena faham yang 1 ni lukisan dan 2000 ni untuk objek. Okey. 1 lukisan, 2000 adalah objek. Okey. So dekat sini dia bagi tahu yang bawah ni menunjukkan lukisan. Dia menunjukkan lukisan. So dia nak tahu perimeter yang sebenar. Jadi kamu kena convert lukisan ni kepada objek. Lukisan ni jadikan dia jarak objek. Dan yang bawah ni pun kita kena convert dia jadi objek. So cara nak convert dia, kita kena pakai benda lah ni. Cara nak convert dia, kita kena pakai benda lah. Saya bagi kamu satu teknik lah nak pakai. Okay? Sebab kamu tak ada cara lagi. Saya bagi dulu satu teknik. Kalau kamu tak boleh pakai atau kamu tak faham guna teknik ni, kamu beritahu. Okay? Okay. Tapi untuk kita nak kira perimeter, kita memerlukan garis keliling dia, betul tak? Dan garis bawah ni kita tak ada. So untuk soalan ni, dia gabungkan sikit dengan bab yang tingkatan 1. Ingat tak? Pythagoras. Ingat tak Pythagoras? Boleh tak kamu buatkan Pythagoras, carikan tapak bawah ni. Dapat berapa? Kalau tak ingat, bagi tahu saya. Pythagoras nak buat macam mana. Kalau ingat, tolong buat. Ingat? Ingat ke tak ingat? Hello? Hasif?
Ya. Ingat ke nak buat Pythagoras? Ingat. Okey. So cari yang bawah ni, dapat berapa? Dapat berapa? Ya. 12. Cantik. Okey. So kita kena convertkan step satu di sini. Okey, ni saya ajar kamu cara untuk convert. Okey, nampak ini ya. Dekat sini dia bagi dekat kita satu reference. So daripada reference ni kita keluarkan. 1 dalam lukisan sama dengan 2000 yang sebenar. Kita nak tahu 13. Jadi kita letak 13 dekat bahagian lukisan. Ini lukisan, ini yang objek. Kita nak cari objek dia berapa. Okay. So cara dia kita akan darab pergi ke sana. Darab, lepas tu kena bahagi ke sini. Tapi bahagi satu kita tak payah buat lah. Sebab bahagi satu nanti dapat balik kan. So yang silang ni kita darabkan. So 13 darabkan dengan 2000. Dapat berapa? Dapat berapa? 13 darab 2000. RM26,000. 26,000. Kita update kat sini. 26,000. Okay. So 26,000 ni dia akan follow unit yang kat sini. Okay. Buat pula untuk 12. Okay. Kita update kat sini 12 pula. Okay. So kalau 12 dia akan jadi berapa pula? Berapa sih? Sif? Hello? Ya. Berapa? Saya tutup kod mic, tak apalah. Buka je mic. Buka tu lambat. Saya tak dapat respon. Tekan kalkulator je kan?
save. 12 darabkan dengan 2000. Tekan kalkulator je. RM24,000. 24,000. Okay. Update dekat sini. 24,000. Unit dia apa? Unit dia cm. Okay. Buatnya 5 pula. Berapa? 10,000. Ya. Okay. So, dekat soalan ni dia ada bagi tahu hitung perimeter dalam meter. Dalam meter. Jadi kita kena convert setiap satu ni jadi meter. Okay. So macam mana nak tukar cm jadi meter? Macam mana nak tukar cm jadi meter? Ingat ke tak ingat? Satu meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. So kalau 24,000 sama dengan berapa meter? Kalau 24,000 sama dengan berapa meter? 240. Cantik. Okay. So 26,000 sama dengan berapa meter? 260. Okay. Last kali 10,000 berapa meter? 100. Cantik. Okay. So untuk kita nak dapatkan dia punya perimeter, kita akan campurkan keliling dia. Try tengok kalkulator dapat berapa? Nak 600. Ya, cantik. Okay. So ini satu pattern soalan. Yang mana dia bagi dekat kita skala dan dia belanja dekat kita lukisan. Okay, kita tengok satu lagi. Dia bagi kita skala dan dia bagi dekat kita nilai yang sebenar. Okey. Contoh dia. So, dia ada bagi jarak Rawang pergi Ipoh. Okey. Di Rawang pergi ke Ipoh. Jarak sebenar dia ni jalan jarak sebenar dia ialah 180 km. Cari jarak dalam cm antara dua bandar itu pada suatu peta. Skala dia 1/500,000. So dapat skala, kita buat dulu 1 sama dengan 500,000. Okay. So sini adalah bahagian lukisan, sini adalah bahagian objek. Okay. So 180 km lukisan ke objek? Lukisan ke nilai yang sebenar? Boleh detect tak? 180 km tu jarak yang sebenar ke jarak dalam lukisan? Jarak sebenar. Yes, cantik. Cumanya masalah dia dekat sini, dia nak dalam cm. Sini kilometer. Jadi kamu kena convert 180 km jadikan cm. Boleh tak convert?
Cuba convert. Kalau tak dapat, bagi tahu saya. Boleh? Dapat berapa? Masif, dapat berapa? 1.800.000. 1.800.000. Kita tak cukup je. Kalau tak boleh, tukarkan dia dulu dalam meter. Kalau tukar dalam meter, dia akan jadi 180,000. Tukar dalam cm, akan tambah lagi 2 lagi kosong. 180,000,000. So kalau ikut kat sini, 18 juta. Okay, 18 juta. Baru dia jadi cm. Yang ni darab 1000. Yang ni darab 100. Okay, salah ni. Okay. Darab 1000 darab 100. Okay. So yang ini adalah objek. Jadi kita akan letakkan dekat bawah objek. 18 juta. Kita nak cari lukisan dia berapa banyak. Betul tak? Jadi kita akan silang ni darab, dan mendata ni bahagi. Okay. Try. Tengok dapat berapa. Tiga puluh enam. 36. Okay. So yang ni kalau dia bagi dekat kita nilai yang sebenar, nak cari lukisan. So kalau dia bagi lukisan, kita letaklah dekat bawah lukisan. Contoh macam ni kan. Kita letaklah dekat bawah lukisan ni kat sini. Contohnya 4 ke. So kita nak cari yang dekat sini. Okay. So silang ni darab, yang mendata ni bahagi. So kalau kes dia bagi dekat kita nilai yang sebenar, katalah dekat sini dia bagi 100. So kita kena cari sini. So yang silang ni darab, yang mendata ni kita akan bahagi dia. Okay. Okay.
Alright. Ada soalan? Ada ke? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, cuba soalan nombor 7. 4 minit. Mula sekarang. Ah, 2.25. Dah dapat dah? Dah. Okey, shoot. So kita ada 1 20,000. So yang ni panjang dalam cm. Okey, panjang dalam cm. So kita just letak kat sini je lah. 4.5 kan. Okey, lepas tu kita darab sini bahagi. Jadi bahagi tak payah buat lah, kita buat darab saja. So kamu akan dapat 200,000. Mana kalkulator ni? RM200,000 darabkan dengan 4.5. Okay, so dapat kat sini 900,000. Tapi yang ni dalam cm sebab kita convert dia daripada cm. Jadi kita kena tukar dia jadi meter, tukar dia jadi kilometer sebab dia nak dalam kilometer. So kita bahagikan 100, lepas tu bahagi pula 1000. Dapat 9. Macam dapat 2.25. Kamu buat 200,000 bahagikan dengan 4.5 ke? Tak boleh. Macam mana dapat 2.25?
Yang ni tak dapat kan? Maksudnya 900,000 ni tak dapat. Betul tak? Kat sini kamu dapat 225,000. Betul? Betul ke tak betul? Tak. Kalau kamu tak dapat 225,000, macam mana dapat 2.25? Saya 4.5 tu tak 100 dah 1000. Macam mana? 4.5 darab 1 dah 1000. Darab 100, darab 1000. Tu dia jadi 450,000. Okey. Kamu tak boleh convert yang ni. Sebab apa tak boleh convert yang ni? Sebab yang ni adalah di dalam lukisan. Okey. Dia di dalam lukisan. Dan sekarang ni, skala ni dia guna cm. Macam mana kita tahu dia guna cm? Skala, dia akan follow unit lukisan. Kalau lukisan dia unit cm, so dia akan jadi cm. So kamu tak boleh convert yang ni. Kamu tak boleh convert yang ni. Sebab yang ni asal dia cm. Kalau kamu darabkan dengan 100, okay, dia umpama macam mana? Kalau darab 100 tu dia umpama macam yang ini kilometer. 4.5 ni kilometer. Kilometer. Kilometer nak tukarkan kepada meter. Nak tukarkan kepada kilometer. Sorry. Tukarkan kepada cm. Kalau kilometer nak tukar kepada cm, baru kita akan darab 1000 darab 100. Okay, sekarang ni dia cm. Jadi kalau kita darabkan dengan 100, dia akan jadi semakin kecil sebenarnya. Dia tak akan jadi cm, dia akan jadi milimeter, dia akan jadi mikrometer, dia akan jadi nanometer. Dia tak boleh jadi, dia kena, kalau nak besar dia kena bahagi-bahagi cm tu. Kan kita ada milimeter, kita ada cm, kita ada meter, kita ada kilometer. Atas ni ada lagi megameter dan seterusnya lah, terameter, gigameter, gigatera. Okey. Bawah ni ada lagi mikrometer, nanometer, pikometer. Okey. Ini dia punya flow dia. Ini dia punya flow dia. So tapi kita main kat sini je. Okey, kita main kat sini je. mm pun tak ada. Kita main kat sini je. Okey. So kalau cm nak pergi kepada meter, bahagi 100. Meter nak jadi kilometer, bahagi 1000. Kalau dia nak jadi unit yang lagi kecil, dia akan darab. Darab 1000. Darab 100. Macam tu. Okey. So kalau cm ni kamu darabkan 100, maksudnya dia akan jadi makin kecil. Okey. Kena pakai benda ni. Kena pakai conversion ni. Okey, kena pakai conversion ni. Kamu tak pakai ni, betul tak? Conversion ni kamu tak pakai, betul tak? Kena pakai conversion ni. Tukarkan dulu dia punya nilai dalam peta tu kepada nilai sebenar, baru convert ikut apa yang dia nak. Okey? Okey, boleh? Tak apa, nanti cuba lagi. Okey? Nanti cuba lagi.
Okey, nah. Soalan yang sama macam tadi. Soalan yang sama macam tadi. Tapi sekarang dia minta skala. So sebelum kamu nak tukar dia jadi skala, kamu kena pastikan unit dia sama. Okey. Ini antara game-game yang ada lah kat dalam lukisan berskala ni. Asas dia tak banyak, asas dia sikit je. Cuma dia akan gabung-gabungkan dengan unit, dia akan gabung-gabungkan dengan luas, dia akan gabungkan dengan perimeter. Okey. Dia akan gabung dengan itu. Tapi apa pun kamu kena boleh detect yang mana lukisan, yang mana yang nilai sebenar. Lepas tu kalau kamu nak masukkan dekat dalam skala, kena pastikan dia punya unit sama. Okay, nak masukkan dalam skala, kamu kena pasti dia punya unit dia sama. Okay, try soalan ni. Okay, 3 minit mula sekarang. Ada soalan tak? Tak ada. Satu ni sebab 5 juta. Ini okey. So kalau nak pakai cm boleh, nak pakai kilometer pun boleh. Tapi saya lebih mudah daripada kilometer jadi lebih kecil lah. Sebab kita darat-darat, bahagi-bahagi dia akan pening sikit. So 340 kilometer, jadikan meter tambah 30, jadikan dia cm tambah lagi 20. Okay, so yang ni dia punya jarak sebenar. Jarak dalam lukisan dia ialah 6.8. Okay, 6.8. So ini kalkulator sajalah. 6.8 34 0 0 0 0 0. Cukup tak kosong dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Okay, so dapat dalam perpuluhan je ni. Jangan risau, tukar dia jadi pecahan, nanti kita boleh nampak. Okay, so 1 nisbah 5 juta. Ya, cantik. Bagus. Okay. Okay dah tu. Okay dah tu. Okay, jom kita layan soalan yang ada luas. Okay, kita tengok pattern yang ada luas. Okay, sebelum kamu nak kira luas dia, kamu tak boleh kira luas dia siap-siap tau. Kalau katalah yang ni lukisan, dia nak luas sebenar. Kamu kena cari jarak sebenar baru kamu buat luas. Kamu tak boleh buat luas, betul luas ni kamu tukar, tak boleh. Sebab luas ni dia punya unit dia dah berbeza. Okey. Sebab kalau dia dah jadi luas, dia dah jadi cm kuasa 2. Cara kira dia tak sama macam mana yang kita kira sekarang ni. So nak selamat, convert baru kira luas. Okey. Convert baru kira luas. Tapi dalam soalan ni dia tak bagi skala. Jadi kamu kena dapatkan skala dia dulu. Okey, kamu kena dapatkan skala dia dulu. Okey.
Okey, cuba soalan ni 5 minit. Jadi kita layan soalan kertas bahagian C. Kalau perlu bantuan bagi tahu tak sih? Saya bagi kamu clue. Yang makan ni. Buang. Buang.
Dah Kasif? Boleh ke buat? Ada tak dalam pilihan jawapan? Jawapan? 5-1. Okay, so convertkan, tapi kena ada skala dulu lah. So panjang sebenar 8.5, tapi dalam meter. So kita tukar dia jadi sentimeter dulu, dia akan jadi 850. So untuk nak dapatkan dia punya skala dia, kita akan buat lukisan perkan dengan objek. So lukisan perkan dengan objek, skala dia kamu akan dapat 12 bahagikan dengan 850. So kat sini kamu akan dapat 18 pula. 17 sorry. Sebab dia kata panjang kan. Panjang kena compare dengan yang ni lah. So 17. So dapatlah 1/50. Okay, so kita akan gunakan yang ni untuk nak convert yang ni pula. Okay, nak convert yang ni. So untuk nak convert ni kita akan darabkan dia dengan 50 lah sini. Okay, 1 sama dengan 50. Kita nak tahu 12 sama dengan berapa. Okay, jadi 12 darab 50. So jarak sebenar untuk 12 ialah 600. Jarak sebenar dia ialah 600 cm lah ini. Ini cm. Pun cm juga. Okay. So dia nak dalam meter. Jadi kita kena pakai yang ni. Dan yang ni kita kena convert dah 6 meter. So 6 darabkan dengan 8.5. Panjang darab lebar. 6 darab 8.5. 451. Ya, cantik. Bagus sih. Okey. Jom kita tengok soalan bahagian 2 punya. Bahagian C, sorry. Okey, bahagian C. Okay. So kadang-kadang dia akan minta kamu lukis lah. Kadang-kadang dia akan minta kamu lukis. Macam soalan ni lah contoh. Okay. So nombor 1 dia nak tahu tinggi sebenar. Tapi sebenarnya kamu kena tahu semua lah. Kamu kena tahu nilai semua. So ada satu segi empat sama. Okay. Yang ni segi empat sama. Maksudnya sisi dia semua sama. Dan ada satu semi bulatan. Semi bulatan ni, bawah ni kita dapat tahu dia sama. So kita boleh pakai 12 ni kat sini. Untuk nak lukis dia. Okay. So sekarang dia tanya dekat kamu tinggi sebenar. Yang ni tak masuk lagi soalan skala
lukisan berskala. Dia tak masuk list. Okey. Bawah ni baru dia masuk soalan lukisan berskala. Satu lukisan dilukis mengikut 1:200. Hitung tinggi bagi lukisan. Oh, dia tak suruh lukis lah. Sorry. Ini dia tak suruh lukis. Yang lukis tu dia lain kot. Tapi yang ni dia minta kamu hitung tinggi bagi lukisan. Maksudnya yang ni adalah yang sebenar. Okay. Ini yang sebenar. So dia nak kamu lukis. Lukis sebab dia nak kamu bagi tinggi untuk lukisan. Ikut yang ni. So yang ni dalam cm lah ni. Dalam cm. Sebab dia 200. Kalau meter 200 kita tak boleh lukis dalam lukisan 200. Kalau takat 200 cm boleh lukis lagi. 200 cm bukan. 1 cm sama dengan 200 cm. Itu boleh. 1 cm sama dengan 200 cm boleh lukis. Kalau 1 meter kita tak boleh lukis. Selalunya dalam lukisan kita akan guna cm. Ini nampak dia beritahu cm. So maksudnya skala ni dalam cm. Skala ni dalam cm. Okey. Kamu cuba buat soalan ni. Dia mungkin susah sikit. Tapi cuba. Dan untuk soalan ni saya nak minta jalan kira bagi. Sebab dia ada markah untuk jalan kira. Okey. Salah satunya dia nak tengok kamu convert. Contohlah kalau perlu convert Kalau perlu convert daripada 12/1. Contoh. Macam mana kamu convert ini? Dia nak tengok ni. Nak tengok. Dia nak tengok benda ni. Kat sini ada markah. Markah convert. Okey. So cuba buat soalan ni. Okey. Saya bagi kamu masa 6 minit. Ada soalan apa-apa ke? Kalau tak ada, kamu boleh mulalah.
Atas sudah. Hello, Asif. Hello? Terkeluar Je. Dah ambil dah soalan? Belum. Dah siap ke? Belum. Nombor 2 Je.
Dah ke, Asif? Dah. Dah. Dah submit Dah. Okay. So tinggi dia sini 12. Di sini akan makan lagi 6. Okay. Ya, cantik. So kat sini kamu ada tunjuk 12 tambahkan dengan 6 pun dah memadai lah sebenarnya. Satu markah kat sini meter. Ya, betul, dalam meter. Okay. So untuk yang ni, skala ni dalam cm. Okay. Jadi dia nak kita hitung tinggi lukisan berskala itu. Jadi tinggi dia tadi 18. So 18 tu kita kena convert lah. Ya, tunjukkan 18 darab 100 pun dah cukup. Okay. So dia akan jadi 1800 cm. Ya, cantik. Ini cantik, satu conversion. Memang nak tengok. Okay, lepas tu kita nak kena convert. Dia ada dekat sini 1800. Nak cari yang ni. So ini kena darab, ini kena bahagi. So kena bahagilah. Okay, jadi 1800 ni dia nak tengok bahagikan dengan 200. So kamu akan dapat 9 cm. Oh, terlebih kosong saya. Ya, betul. 9 cm. So dalam lukisan tinggi dia adalah 9 cm. Tapi yang sebenar punya tinggi dia adalah 8 meter. Kalau dalam cm 1800. Ini tinggi yang sebenar. Tinggi yang dalam lukisan 9 saja. So satu dalam lukisan tu ialah 200 yang sebenar. Dia macam tu. 200 tu umpama 2 meter lah. Satu dalam lukisan umpama 2 meter. Okay. Jadi kat sini kita ada sebanyak 18. Umpama ada 9 kotak lah naik ke atas kalau dalam lukisan. Okay, cantik. Bagus. Ini jalan kira yang cantik. Yang kira penuh. Okay. Bagus. Kamu ada buku kotak tak, Asif? Kamu ada buku kotak tak? Tak ada. Tak ada. Kertas graf? Tak ada. Ada kertas graf? Tak ada. Tak ada juga. Sebab ini antara soalan yang dia minta lukis lah. Saya tunjuk je lah kat sini. Nanti kalau kamu boleh cari buku kotak kan, nanti kamu buat latihan untuk buku kotak. Okay. So kat sini ni dia kata dia tunjuk ada P dilukis pada grid segi 4 sama. Lukis P mengikut skala 1:1/2. Okay. So dia nak kita lukis P ikut nisbah 1:1/2. Okay. So kita kena tahu dulu lah P ni lukisan ke objek. Okay, kita kena tahu yang ni lukisan ke objek kalau kita nak lukis. P dilukis pada grid. Lukis P mengikut 1:1/2. Soalan ni tak clear lah. P ni lukisan ke P ni objek? Objek. Ya? So kalau dia suruh lukis P, maksudnya P ni adalah objek lah. Kalau dia suruh lukis P, maksudnya P adalah objek lah. So dia akan jadi P prime. Okay, dia akan jadi P prime. So yang ni adalah objek. Dekat bawah ni ada 4.
Okay. So kalau dalam lukisan 1/1/2. Okay, objek dia dekat sini 4. So dalam lukisan kita kena darab bahagi. Okay, so dapat berapa? Kalau kita bahagikan dengan 1/2. Empat darab 1, 4 lah. So 4 bahagikan dengan 1/2 dapat berapa? 8. 8. Jadi lukisan dia kita akan lukis 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So ini naik 1. So dia akan naik 2. Okay. Lepas tu yang ni dia naik 2. Lepas tu baru dia pergi sini kan. So maksudnya 1, 2, 3, 4. 1, 2. So dia akan bawa pergi sini. So atas ni ada 1. So dia 2. So bawah turun ni ada 1. Akan turun 2 lagi. Dan last sekali daripada point sini ni pergi ke sini terus. So sini jadilah P prime. Okay. So kalau kita faham balik tengok ni. Satu lukisan umpama setengah yang sebenar. Tengok Tengok ni. Satu di lukisan. Ini lukisan Okay. Satu di lukisan ni umpama setengah je dia punya comparison dia. Nampak tak? Satu ni umpama setengah saja kotak ni. 2 baru jadi 1. Maksudnya setengah-setengah baru dia jadi 1. Kan? Tengok atas ni. Satu di lukisan yang sebenar dia ialah setengah saja. Comparison dia. Itu maksud dia ni. Okay? So untuk lukisan selalunya dia akan game macam tu lah. Ada je lagi. Ni macam ni dia akan minta lukis. Lukis setiap rajah yang berikut. So kalau 1/1/3, lukisan dia akan jadi besar. Dia punya gambar asal dia akan jadi besar. Ini gambar dia akan jadi kecil. Okay? Gambar dia akan jadi kecil. Okay. Dan untuk kertas bahagian B punya, bahagian B selalunya dia akan tanya macam ni. Dia akan minta skala dan juga dia akan minta kamu confirmkan. Cuba kamu cek yang manakah mengikut skala yang dibagi. Tengok sini dulu kita apa. Okey ni. Rajah manakah yang merupakan lukisan berskala bagi P? Ini pattern yang lain pula lah. Okay. So dia tanya, yang manakah lukisan berskala bagi P? Okay, jadi bila kamu nak check dia mesti kena dapat 1/2. So dia tanya antara A, B, C, D, yang mana lukisan untuk yang ni? Yang follow 1/2. Maksudnya, kita akan quick check. Lukisan sini 3, perkan dengan sini 2. Adakah dia 1/2? Kena quick check macam tu lah. So A ni, lukisan berskala bagi P yang ikut 1/2 ke bukan? Dia follow 1/2 ke? Dia tak follow 1/2? Hello, Asif? Sikit. Jadi kita end lah. Okay. Dia follow 1/2 ke tak follow 1/2? A. Ini semua lukisan lah. Lukisan. Ini pun lukisan. Dia follow ke tak follow? Tak follow kan? Ini tak follow. Okay, cuba check C tengok. Follow ke tak follow? Adakah C tu dia follow 1/2?
Follow tak? C. Ya. Ya. Okay. Sini follow 1:2. Okay, B. B follow tak 1:2? Tak. Okay, sebab apa? Bawah follow. Kalau kita tengok bawah. Bawah ni dah 1:2. Ha. Kenapa kamu kata tak? Ha. Kenapa kata tak? Ha, so kalau dia 1:2, keliling semua akan jadi 1:2. Ha, so bawah ni 1:2. Tapi dekat sisi sini jadi tak 1:2? Dia jadi berapa? Kalau kita check yang sebelah kiri punya. Kalau kita check yang sebelah kiri dia jadi berapa? Ha, lukisan per objek. Kalau kita check yang sebelah kiri punya dia jadi berapa? Sisi kiri. Berapa sih? Ha, tengok lukisan berapa kotak. Tengok objek berapa kotak. Lepas tu per kan? 3/4. Ya, 3/4. Jadi, bawah ya, dia ikut 1:2. Tapi sisi kiri dia tak ikut 1:2. Jadi, automatik dia bukan lukisan berskala bagi P. Kalau dia pakai 1:2, sekeliling dia akan pakai 1:2. Tapi ada satu masalah tau. Tahu masalah dia? Masalah dia bila kita check-check ni, ada satu tempat yang hampir impossible lah untuk kita check. Okay? Sisi ni. Sisi yang sengit. Sisi yang tak follow line, kalau boleh jangan check lah. Elakkan check. Check sisi yang straight-straight. Okay? Sebab sisi yang sengit ni selalunya dia akan libatkan Pythagoras. So dia akan jadi kompleks sikit. Okay? Kalau macam ni cantik lah, tak apalah. Macam ni cantik lah. Hujung sini pergi ke hujung sini je. Tapi kalau dia dah pakai macam ni kan, sini sampai ke sini, ini bahaya. Ini bahaya untuk kamu nak compare kan ni. Okay? Untuk kamu nak kirakan skala dia tu, bahaya sikit. Okay? Boleh? Boleh. Ada soalan tak untuk ni? Lukisan berskala. Senang kan? Lukisan berskala ni boleh layan lah. Dia tak adalah heavy sangat. Asalkan kamu faham yang asas atas ni yang saya tunjuk yang tadi tu kan. Kamu faham asas ni. Lepas tu yang ni dah. Dia dah habis lah. Lepas tu dia game sikit-sikit lah. Tapi game pun game yang dia akan campurkan dengan bab-bab yang lain. Dia akan masuk geometri sikit, dia akan masuk Pythagoras sikit, dia akan masuk luas sikit, ataupun dia akan masuk conversion, kadar-kadaran kan. Dia akan main-mainkan dengan benda-benda macam tu. Perimeter. Itulah tempat-tempat dia nak main. Okay? Sebab benda dia, teori dia tak banyak pun untuk ni. Ini je teori dia. So yang lain-lain tu semuanya tambahan-tambahan daripada bab-bab yang lain. Jadi bab yang senang ni dia bahaya juga sebab soalan dia terlampau variety sangat. Kalau bab dia susah, selalunya tak banyak sangatlah gabungan daripada bab-bab lain. Macam ni dia punya bab dia senang. Jadi akan ada banyak gabungan. Saya akan gabungkan dengan macam-macam jenis. Okey? Boleh? Boleh ya. Okay, nanti kamu cuba buat set yang bawah sekali. Okay. Kamu cuba buat set yang bawah sekali. Berapa banyak yang tempat settle, kamu settle lah. Okay. Set yang bawah sekali ni. Set 4. Semua. Okay. Semua. Ada masa kamu buat, hantar je. Okay. Ada masa kamu buat, hantar saja. Okay. Nanti saya share kat kamu dia punya soalan dia ni. Okay. So ada apa-apa soalan lagi tak berkenaan dengan lukisan berskala? Tak ada. Nanti kalau katalah ada peluang ajar member-member, ajar.
baru dia susah sikit nak lupa. Nanti masuk sekolah nanti mungkin kamu akan belajar dah masuk ke ni. Sebab kamu dah habis exam Dah habis exam? PPT? Dah. Dah settle Nanti buka sekolah, nanti kamu masuk sekolah nanti mesti dia akan masuk punya. Tu kalau ada kawan-kawan yang bela tu, yang mana yang kamu dah faham dah, kamu share lah dengan diorang. Okay, share dengan diorang. Walaupun diorang tak faham, tapi bila kamu ajar ni, dia bagus untuk kamu sebenarnya. Kalau orang tu dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak boleh buat apalah kat orang tu. Tapi yang bagus tu, orang yang mengajar. Bila kita mengajar orang, kita akan double pandai. Kita akan jadi ekstra. Kita akan jadi ekstra. Kamu akan ada inisiatif sendiri. Kenapa macam ni? Kamu macam ni, baru kamu akan ada kefahaman yang lebih bila kamu ajar orang. Sama ada waktu tengah mengajar ataupun sebelum kamu nak ajar. Baru kamu boleh ajar orang. Tapi apa saja yang ilmu yang kamu ada tu share je lah. Tak rugi. Okay? Alright. So kita end dulu kat sini. Kalau bab ni tak ada masalah. Ada masalah ke? Ada masalah ke bab ni? Kalau tak ada masalah apa-apa bab ni, esok kita akan masuk bab baru lah. Okay? Esok kita akan masuk bab baru. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh Esok kita masuk bab baru lah kalau tak ada masalah. Okay. So kita end dulu kat sini. Jumpa esok. Apa-apa soalan nak tanya boleh kontak saya. Okay? Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Asif, hello? Ada soalan tak?